Baiklah Tasmin, tanpa di papan putih. Baiklah, siapa tahu ini gambar apa? Ya, Ikhwan. Gambar apa Ikhwan? Wow. Wow. Patricia tulis macam mana tulis wow? Baiklah, cuba yang itu sama-sama. W-A-U. Wow. Ya, W-A-U. Wow. Wow ini dimainkan pada masa bila? Selalunya. Masa lapar. Ya, pada masa lapar. Di mana tempat yang sesuai untuk kita bermain wow? Ya, Rabani? Tempat yang berangin. Ya, tempat yang berangin lagi. Bagus ada lagi jawapan apa dia? Tempat yang luas. Ya, tempat yang luas. Kawasan yang luas tanpa ada halangan kan? Supaya wow yang kamu main tu tidak tersangkut. Pada pokok-pokok ke ataupun wow yang elektrik. Baiklah. Ini wow adalah salah satu permainan Tradisional. Haziq. Haziq. Apa Haziq? Permainan tradisional. Ya, permainan tradisional. Siapa tahu apa dia maksud permainan tradisional? Tasmin. Ibu Tasmin, apa dia? Okey, siapa boleh bantu Tasmin dia? Tasmin duduk. Siapa boleh bantu Tasmin? Bakis saya bantu. Cuba Bakis. Permainan yang dimain sejak dahulu lagi. Ya, permainan yang dimain sejak dahulu lagi kan? Dia telah popular pada zaman dahulu Okey, baiklah. Selain daripada wow, banyak lagi permainan tradisional yang lain Baiklah, apa permainan tradisional yang lain yang kamu boleh bagi tahu cikgu? Firdaus. Gasing. Anis? Congkak. Siapa tu? Akil? Aidil? Hati Soro. Rabani? Galah panjang. Galah panjang. Ada lagi Patricia? Batu seremban. Tarik upik. Tarik upik. Lagi? Ada lagi? Benteng. Tenteng. Ada lagi satu. Apa dia? Tak sebut lagi. Kamu selalu main juga. Kodak-koni. Dengan Bondi. Nadira ada? Congkak kan? Itu permainan tradisional. Okey, baiklah. Apa ada lagu yang berkaitan tentang wow ni? Apa dia? Bulan. Tahu tak nak nyanyi lagu Wang Bulan? Tahu. Baiklah, cikgu akan tampilkan sekata lagu dia. Baiklah, boleh-boleh semua bangun. Berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Semua tahu kan? Baiklah, 1, 2, mula. Ewa bulan, ewa bulan, ewa bulan teraju tiba. Mari kita sama-sama bersukaria. Ewa bulan, ewa bulan, ewa bulan teraju tiba. Mari kita sama-sama bersukaria. Ya, bagus. Semua pandai menyanyi. Tepuk tangan. Okey, baiklah. Boleh bagi duduk. Terima kasih Wan Zarina. Di sini cikgu ada beberapa perkataan
itu permainan tradisional tadi ya. Baiklah, cikgu minta Firdaus tolong tampalkan di hadapan. Hasib